Kau berjaya, engkau harus berjaya. Cuba lagi, terus berlari, kejar impianmu. Pelajari, alami, kuasai, you can do everything. Pelajari, alami, kuasai, you can do everything. Learn, grow, elevate. NTW, NTW. Learn, grow, elevate, 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 elevate. Learn, grow, elevate. NTW, NTW. Learn, grow, elevate. Pelajari, alami, kuasai. NTW kini kembali memberikan peluang kepada anda secara percuma. Ya, kita nak berikan kepada anda maklumat lebih lanjut berkenaan dengan NTW ini. Kita bersama dengan Cik Amir Hamzah Rahmat, Ketua Pegawai Operasi HRD Corp, dan juga Puan Nik Surina Surya Nik Abdullah, Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Sihat je kedua-duanya? Alhamdulillah. 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 Okey, kita nak mulakan dengan Cik Amir kita terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat sekarang kan, dunia pekerjaan kita bergerak dengan lebih pantas dan berlakunya pelbagai perubahan. Untuk kita kekal relevan, kenapa kita melaksanakan NTW untuk tahun ini? Okey, sebenarnya fokus HRDC adalah untuk memastikan bahawa tenaga kerja sesuai dengan keperluan industri. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini, sektor pekerjaan terutamanya sangat challenging dengan perubahan pelbagai dari segi teknologi, terutama yang melibatkan artificial intelligence. Maka setiap tenaga kerja kita perlu berubah mengikut keperluan pasaran kerja. Jadi untuk mencapai tahap ini, tenaga kerja kita perlu berubah dan fokus HRDC sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa tenaga kerja kita berupaya berubah mengikut peredaran semasa. Jadi mengikut aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, maka RMK13 ini menyasarkan bahawa negara kita perlu mencapai sebanyak 35% untuk tenaga kerja mahir. Dan pada ketika ini tenaga kerja mahir kita berada pada tahap 30%. Jadi masih banyak lagi ruang untuk kita menambah, meningkatkan daripada kita punya sekarang ni tenaga kerja yang separa mahir pada kadar yang kita fokuskan supaya dia dapat meningkat kepada menjadi tenaga mahir yang mencapai ke tahap 35% nanti. Sehubungan dengan itu, HRDC juga membuat alignment lah dalam skim-skim yang ada. Dalam HRDC ini juga membuat inisiatif-inisiatif yang baru untuk menjadikan tenaga separa mahir ini, tenaga kerja separa mahir kepada tenaga mahir akan datang. Jadi sehubungan dengan itu juga sebenarnya kita menjalankan ataupun National Training Week ini yang sedang berlangsung pada ketika ini, bermula pada 18 hari bulan Julai baru-baru ini dan kita akan berakhir pada 26 Julai nanti. Ahad ni lah penutupnya. Penutupnya pada Ahad ni. Okey. Memandangkan dia dah pun bermula, baki beberapa hari saja lagi ni, apa lagi antara peluang yang masih terbuka untuk mereka sedang menonton untuk menyertai National Training Week ni? Puan Su, silakan. National Training Week ataupun NTW ni kita lancarkan baru ni pada 18 Julai di Sandakan Sabah. Okey. Berlangsung selama 1 minggu, 20 sehingga 26 Julai. Jadi kenapa NTW? Sebab dia akses mudah dan kita offer pelbagai peluang untuk kita melakukan kursus dan latihan. Dan macam Syu cakap tadi kan, Syu kata kadang-kadang cost factor. Betul. So melalui NTW kita memang provide free
courses. So you just go online, nationaltrainingweek.gov.my, semua ada kat situ. So tak payah nak fikir pasal cost, tak payah nak fikir pasal waktu kan. It's all online. Hybrid pun ada je ya, hybrid pun ada juga. Jadi pelbagai kita memang offer courses seperti kuasa AI, drone management, digital marketing, keusahawanan dan pelbagai-bagai lagi. Syu nak apa, Irfan nak apa, semua ada. Okey. Yelah, itu antara faktor, terutama keusahawanan kan. Saya rasa ramai sekarang individu ataupun anak muda lah sebenarnya kena ada skill-skill keusahawanan ini. Betul. Supaya dia tidak bergantung kepada satu majikan saja kan. Dan sekarang ni pun kita lihat pelbagai gig pekerjaan yang ada di Malaysia ni kan, sebab itu kita kena sentiasa upskilling diri kita tu kan. Okey, bercakap mengenai siapakah target individu yang patut menyertai NTW ni, saya pasti bukan sekadar kepada pelajar semata-mata, malah pekerja yang sedia ada pekerjaan pun boleh upskilling diri mereka juga. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Okey, baik Encik Irfan. Sebenarnya NTW ini terbuka kepada semua tenaga kerja, bukan sekadar tenaga kerja sebenarnya. Ia juga terbuka kepada usahawan untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan mereka. Juga terbuka kepada suri rumah sekiranya ingin meningkatkan skill mereka. Pelbagai skill boleh didapati dalam National Training Week ini. Okey. Selalunya bila ada mana program ni akan ada acara kemuncak dia lah kan. Walaupun dia bermula satu minggu, Isnin hingga Ahad. Saya difahamkan hujung minggu ni akan berlangsung acara kemuncaknya. Puan Su boleh kongsikan apakah keunikan dibawakan untuk acara itu nanti? Boleh. Okey. Jadi kita NTW akan kita ada acara kemuncak dia pada 25 dan 26 Julai nanti di Pulau Pinang di UiTM Permatang Pau, Pulau Pinang. InsyaAllah majlis akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akan turut disertai oleh kita punya Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri Ramana Ramakrishnan, dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang Tuan Chan Kon Yao. Ya, insyaAllah. So macam-macam program kita dah sediakan. Semua dijemput hadir, terbuka kepada publik. Kita ada juga pelbagai program untuk untuk public join sertai. Pada masa yang sama kita ada juga lucky draw, kita ada juga persembahan artis tempatan, kita ada juga pesta buah-buahan tempatan. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Nak share dengan Syu dan Irfan juga, sehingga hari ini kita telah mendapat lebih daripada 200,000 penyertaan. Wow. Okay, so don't miss this opportunity. You must also join us online. Dan pada masa yang sama kita offer lebih daripada 5,000 kursus percuma. Okey, yang hasil kolaborasi kita dengan hampir 1,000 penyedia latihan. Jadi jangan lupa. Masih belum terlambat untuk kita belum sertai. Terlambat. Belum terlambat. Belum Sampai terlambat. hari Ahad ini adalah penutupnya. Jadi dapatkan peluang ini segera, sementara peluang ini masih ada untuk kita semua. Okey, baik Tuan, kita nak bercakap mengenai pilihan kursus pula kan. Dengan sekarang ini, dengan ledakan teknologi AI yang ada, apa di antara kursus yang menjadi pilihan utama masyarakat ketika ini? Pada ketika ini kalau kita melihat sebenarnya banyak kursus-kursus yang berkaitan tentang AI dan bagaimana meningkatkan teknologi. Saya rasa kalau kita melihat satu persatu dari segi kursus itu sukar untuk kita menyatakan satu persatu. Yang mana satu? Bolehlah kita lawati website kita yang berkaitan tentang nationaltrainingweek.gov.my. Terdapat pelbagai latihan di situ yang disediakan oleh penyedia latihan kita dan juga ada majikan dalam yang terlibat dalam menyediakan latihan, termasuklah universiti dan komuniti juga. Mungkin Puan boleh kongsikan betapa mudahnya untuk kita sertai latihan tu, apa yang kita kena ada ataupun nak isi ke apa ke dalam online tu. Irfan, peserta cuma pergi kepada kita punya website, nationaltrainingweek.gov.my, masuk 5,000 lebih program ada kat situ, pilih mana yang sesuai, mana yang kita nak buat. Jadi kalau selama ni kekangan seperti waktu, kekangan seperti kos, tak payah risau lagi. NTW is here for you. It's all free for everybody, all Malaysians. Saya difahamkan di sebalik penganjuran selain pada sidang kemuncak nanti itu akan ada learnathon, larian. Betul. Larian, mungkin boleh kongsikan lebih lanjut. Terbuka lagi ke atau dah habis ke penyertaan? Terbuka lagi. Sebab kita nak masuk Syed. Sihat. Silakan. Kongsi sikit berkenaan dengan learnathon tu. Learnathon ini merupakan sebahagian daripada NTW Week juga, NTW. Sehingga hari ini kita telah dapat lebih pada 3,000 penyertaan. Targetnya berapa tu?
3,000. 3,000, oh, Dah lebih dah. okey, dah lebih, Dah okey. lebih dah. Jadi Learnathon is not just about running. It's not just about a fun run. Ya. Learnathon dia akan cover 5 km larian. Dalam 5 km tu kita akan ada 5 pit stops. So it's not just about running. So dia pergi, dia berhenti kat satu pit stop tu, dia boleh belajar lagi kat situ. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 pit stop, so it's not just about running, it's also about enhancing knowledge. Boleh lari dengan keluarga, dengan kawan-kawan. So jemput. Kita boleh join the Learnathon part of NTW. Kalau boleh tahu Puan Su, apa di antara pembelajaran yang ada sepanjang 5 checkpoint tu? Kalau Ada, boleh. kongsikan. Sekejap ya. boleh. Share. Dah ada 5 checkpoint tu. Tapi seronok bila fun walk ni, fun run ni. Bila kita jalan, dapat ilmu jalan, dapat ilmu. Kalau tak, selalunya tertutup indoor kan. Ni outdoor Kita apa ada program seperti cabaran uji refleks, ada soft archery, lontaran gelang, so something fun, I see. light for us and family to enjoy. Okey, baik. Saya sempat buka ni lama sesama training week ni, macam-macam dekat first atas ni, tengok health juice demonstration. Pun boleh belajar juga kat sini. Tapi saya tengok tempat dia Terengganu, jauh benar nak pergi Terengganu. Maksudnya di seluruh Malaysia lah. Betul. Kita ada physical, kita ada hybrid, kita ada online. juga. Yang physical tu dekat kita punya cawangan di pejabat seluruh Malaysia, ada juga macam kami difahamkan semalam ni Tuan Haji, cawangan kita di Pulau di Terengganu melimpah ruah sampai Itulah, tak cukup tempat. banyaknya. Jadi kepada mereka yang tak dapat tu, they can still go online. I see. Kelas yang sama tapi boleh pergi online juga. Boleh juga. Okey, ini ada flower bouquet teknik kan? Flower bouquet ni ramai ni boleh buat buka perniagaan flower bouquet. Ramai minat sekarang, banyak permintaan sekarang kan. Healthy Semalam juice juga demonstration. sebenarnya ada bagaimana membuat kopi. Barista. Barista. Sekarang ada di pejabat kita. Pun Gen Z suka ni kopi macam latte Dah semua. lepas. Dah terlepas lah semalam. Tapi ada lagi. Kita cuba Upcoming ada lihat lagi lah. balik Pergi ke ni lah. dalam nationaltrainingweek.gov.my. Cuba pilihlah latihan yang bersesuaian. Kriptografi pun ada. Cyber security. Ni mungkin boleh masuklah kod ni kan. Jadi pelbagai lagi sebenarnya peluang untuk anda dapatkan sebelum berakhirnya pada hari Ahad nanti. Bagi lagi sekali Tuan boleh wawarkan kepada penonton kita semua untuk jangan lepaskan peluang yang ada. Silakan Tuan. Okey, saya menyerulah agar semua rakyat Malaysia supaya terlibat secara langsung dalam National Training Week ini, kerana terlalu banyak sebenarnya latihan-latihan yang kita berikan kepada semua rakyat Malaysia, dan ambillah peluang ini, rugi kalau kita tak ambil peluang ini. Jadi ini sebenarnya bersesuaianlah dengan aspirasi ketua eksekutif kita yang mahukan supaya pembelajaran berterusan ataupun pembelajaran sepanjang hayat ini dilakukan oleh semua warga negara Malaysia. Kita ucapkan terima kasihlah kepada kita punya ketua eksekutif Datuk Muhammad Syamil bin Abdul Aziz kerana bersama-sama menyokong terus menyokong National Training Week ini. Baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Amir Hamzah, Ketua Pegawai Operasi HRD Corp, dan juga Puan Nik Surina Suria bersama kita, Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp. Terima kasih bersama kami. Okey. Dan yang paling penting, upskilling ini bukan lagi pilihan tapi keperluan untuk kita naik tarafkan kehidupan kita dan mengembangkan ekonomi negara.